5 negara dengan tarif paling tinggi dikenakan oleh Donald Trump. Di tempat yang kelima, negara yang dikenakan tarif paling tinggi oleh Donald Trump adalah negara Madagascar, sebuah kepulauan yang terletak dekat dengan benua Afrika. Kepulauan ini sebenarnya mengekspor lagi banyak daripada import barangan daripada Amerika Syarikat. Mereka mengekspor sebanyak 733 juta ke Amerika Syarikat dan hanya mengimport 53 juta daripada Amerika Syarikat. Disebabkan ini, Amerika Syarikat mengenakan 47% kepada negara Madagascar. Di tempat keempat, negara dengan tarif paling tinggi dikenakan oleh Donald Trump adalah negara Laos. Yes, negara Laos yang berada dekat Asia Tenggara dikenakan tarif sebanyak 48%. Mereka hanya mengekspor barangan telekomunikasi ke Amerika Syarikat dengan barangan ekspor mereka bernilai 218 juta dan hanya mengimport 33 juta daripada Amerika Syarikat. Di tempat ketiga, negara dengan tarif yang paling tinggi dikenakan oleh Amerika Syarikat Donald Trump adalah negara Cambodia. Negara Kemboja dikenakan tarif sebanyak 49%. Bayangkan, negara ini mempunyai ekspor yang sangat banyak dekat Amerika Syarikat. Mereka mengekspor sebanyak 12.7 bilion ke Amerika Syarikat. Kebanyakannya adalah barangan pakaian siap. Di tempat kedua, ini bukannya sebuah negara, tetapi hanya pulau. Pulau yang dimiliki oleh Perancis, tetapi disebabkan kedudukan mereka yang sangat dekat dengan Amerika Syarikat, mereka pada tahun lepas mengekspor dengan barangan nilaian yang sangat tinggi ke Amerika Syarikat. Barangan ini bernilai 3,300 kali ganda lagi banyak trade defisitnya daripada apa yang diimport daripada mereka. Bernilai 3.4 juta saja, geng, iaitu ikan-ikan halibut. Tetapi mereka dikenakan tarif sebanyak 50%. Bayangkan, 50% untuk sebuah pulau yang kecil. Di tempat pertama, negara yang dikenakan tarif yang sangat tinggi oleh Donald Trump, Amerika Syarikat lagi sekali mengenakan tarif kepada negara Lesotho, sebuah negara yang tidak mempunyai akses laut berada di benua Afrika. Negara ini kebanyakannya mengekspor berlian ke Amerika Syarikat, tetapi import mereka sangat sikit. Mereka hanya mengimport 7.3 juta daripada Amerika Syarikat, manakala mengekspor 328 juta ke Amerika Syarikat. Jadi mereka dikenakan tarif sebanyak 50% oleh Donald Trump. Apa rasanya akan terjadi pada masa-masa akan datang disebabkan oleh perangai Donald Trump ini? Komen dekat bawah. Dan by the way, Malaysia dikenakan tarif sebanyak 24% oleh Donald Trump. Jumpa lagi dengan video yang seterusnya daripada saya, Oktoman Fazil, dan jangan lupa follow saya.